Tuan Mama, welcome back to my channel Jahil. Dan nampak tak sekeliling aku? Semua kereta-kereta Jayco, kereta-kereta Chery. Sorry. Ya, walaupun sama, ada company yang sama kan, tetapi bukan Chery tuan puan, Jayco dengan C9 Omoda kan. Dan hari ni seperti video title, aku juga ada kunci dia. Kunci dia actually sama sahaja. Ini dia, the electrified version of the J7, the PHEV variant Jayco J7 tuan-tuan dan puan-puan. Dan hari ni adalah sedikit menarik sebab aku akan bagi sedikit test drive dekat korang dekat kereta ini, because this car is totally a different feel of a car. Tengok, electric seats dah akan gerak dan juga dia tak ada push start button tuan-tuan dan puan. Basically now the condition of the car, aku tekan brake, tengok dekat sini ya, dia akan tulis ready, nampak? Ready means is started. Tekan brake je, janji ada kunci lah. Tekan brake je, tutup pintu, masuk di jalan. Ada ke kereta petrol yang macam ini? Aku tak pernah nampak. Jadi aku nak try. Jom. Okay, ladies and gentlemen, kita nak start lah kita punya little minor test drive dekat sini. Aku ada Jeffrey dekat sini. Hello Jeffrey. Lama tak jumpa kan? Tahu tak siapa Jeffrey kan? Adalah, kalau korang follow aku, mesti korang pernah nampak lah. Dan sekarang aku nak start dia punya kereta kan. Actually dah start dah. Oh ya, tadi tekan ready, and masuk gear, jalan saja seperti aku cerita tadi kan. Now wait, before that some things that I might want to show to you guys lah. Dia ada dua butang, EV dengan HEV. So dekat sini dia ada meter, dia ada dua tau, petrol dengan electricity ataupun bateri lah. So balance dia adalah 49 km. Ataupun kat sini new energy, di mana di sini korang boleh monitor lah korang punya electricity regen dekat sini. Nanti korang akan nampak, ataupun sebenarnya korang tak nampak sebab aku akan letak kamera dekat situ. Nanti dia apabila aku drive tu tak nampak lah. First and foremost, seat kena kasih adjust sebab aku kaki pendek 170. Okay, seat belt kasih pasang. Apabila seperti kita tadi kan, dia tulis kat sini ready, terus tekan, terus di jalan. That is just different tau. Dia macam basically macam EV tau. Apabila korang dah buat simplified everything kan, there's no gear. Ada gear, minta maaf. Gear dia adalah belah kanan seperti Mercedes kan. Otherwise, it's basically, it feels like an EV car sebab tak ada push start button. Dan bunyi dia pun senyap, tak ada macam start dia punya engine semua kan, grrr, semua nak warm up semua, tak perlu, tak ada. So that is the different thing about it lah. Lepas tu sekarang aku nak drive sedikit, merasa dia. Torque dia is basically an EV instant. Kepada yang aku, of course that's why aku jarang bagi aku punya dia punya test drive and feeling semua itu kan, sebab benda ni aku boleh tunjuk dekat kamera je, korang tak dapat feel, aku mulut je cakap kan. Memang instant torque dia seperti sebuah EV. Tapi pada masa yang sama juga, kalau korang asyik tekan je habis EV, lepas tu dia balik kepada petrol, dia balik kepada petrol, nanti dia makan minyak lah. So that's the thing about PHEV kan, dia ada kedua-dua sekali lah. Dia punya sound insulation seperti korang dengar, boleh dengar tak? It's quite okay. Double glaze by the way, kepada yang tak tahu, double glaze dekat bahagian depan. Belakang tak ada. Yes, belakang tak ada. Kat sini aku nak tengok dia punya bunyi. Oh, you have been distracted. Alamak, sorry. Kepada tak tahulah, dia ada dia punya sensor dekat sini kan. Kalau korang tak tengok dekat jalan tu, dia akan berbunyi. Kereta sekarang dah pandai dah. Dia dah pandai monitor mata kita kan. Okay, one thing about this car kan, dia tak ada gear shift punya feel tau. It feels like a single gear operation tau. Dia macam seumpama CVT tetapi dia bukan. Dia macam tak rasa dia shift gear. Sebab seperti aku cakap tadi, dia macam EV tau. It's basically an EV yang boleh tak petrol. Aku dah ulang berapa kali, aku tak tahulah. But the next thing is kan, dia punya suspension. Kepada yang pernah try J7, suspension dia is as good as this also lah. Aku rasa langkah bump semua, berbagai semua tak ada masalah lah. Tekan brake, depan ada bump, boom, comfortable. Dia punya suspension, dia entahlah, dia sangat-sangat comfortable tau. Korang yang pernah drive ataupun akan nak try, korang boleh rasa sendirilah. Dia rasa dia sedap tau. Tapi one thing I've noticed lah kan, sebabkan dia ada a mixture of petrol dengan EV, jadi dia punya apa tu, alah aku cakap sikit dengan penonton, kau ni pising lah. Alah, apa aku cakap tadi, kepada yang nak tahulah, sebab dia ada dua benda kan, elektrik dengan petrol kan. Jadi apabila korang drive tu, korang risau pula, alah ada elektrik lah, ada petrol lah, macam mana kan. Actually the system dia akan auto. Apabila korang high
high speed, actually dia akan menggunakan petrol. Sebab kalau korang fully EV sekali, sebab dia EV capacity tak banyak, 100. Aku lempang kan, aku nak cakap apa penonton, sikit je, jalan kosong. Apabila korang menggunakan elektrik sahaja, dia punya range sangat kurang. So actually you cannot rely fully on EV. Boleh kalau korang short distance lah, sebabkan dia punya capacity hanya 100 km gitu-gitu sahaja. Tak nak pening kepala, jalan macam biasa, bawa macam biasa, dia akan sendiri monitor, sendiri tukar. Dan juga apabila korang lepaskan brake, dia akan regen. Kan? Dia macam EV, tapi boleh tak minyak. Yang itu aku belum cerita lagi. Nanti aku cerita bahagian luar pula. Dia dekat sana EV, dekat sana petrol. Kalau korang parking salah, reverse balik. Hahaha, pada muka. Okey, tuan-tuan puan, my little short drive sudah sampai penamat. Aku brake sedikit. Dia punya brake lah tadi aku try kan. Dia punya brake regen pun boleh set lah. Kalau nak low, kalau korang set low, dia akan recharge less. Kalau korang set high, dia akan braking dia kuat, akan recharge banyak. Kan macam EV kan. Basically it's an EV car lah, tapi boleh tak petrol. Aku dah ulang kali ke 78 kan. Dengan itu tuan-tuan, kita mula dengan muka sorry. Ini bontot dia. Bontot dia is basically the same. Aku nak belanja, mana butang dia? Ada tak dia punya lambat pula dia. Ada tak dia punya, sebab yang ini kan aku dah agak dah. Sebab yang ini adalah hybrid, so maybe it eats up some space dekat bahagian bawah, jadi dia tak ada spare tire. Aku terlaju pula, tak apa, alang-alang dah sampai kan. Ini adalah tonneau cover. Lepas tu ini kan tonneau cover dia adalah yang di mana ada tak tu nampak warna putih tu. So this one kan yang korang tahulah, demo dia orang cocok sini, lepas tu cocok, lepas tu tarik ke atas, lepas tu dia akan jadi satu projector screen, yang di mana korang ada projector screen, tak ada projector pun tak boleh juga kan. Jadi korang kena beli projector. So in order to utilize this, untuk glamping yang orang-orang suka buat benda tu memang ngam sui lah. Lepas tu sini dia akan bagilah dia punya standard 3-pin charger untuk dia punya electricity. Benda standard lah ni. Tapi dia tak ada bagi yang apa tu V2L tau. V2L only for early bird sahaja. Dan kita belanja dulu di belakang-belakang. Ni ada 12 volt ada. Lepas tu sini pun ada teh tarik hook. Sama teh tarik hook dia pun, design dia pun sama seperti yang petrol punya. Lepas tu sini pun ada ni pencangkut ni adalah netting lah. Ni sana-sana. Lepas tu akan jadi satu net. Jadi korang tak barang takkan tergolek. Apa lagi boleh cerita? Tak ada lah kot. Aku nak tutup boot, tapi sebelum tu just a little disclaimer. This power boot for the petrol variant is ranked considerably below 200k punya kereta kan. Is rank number 1 tau. Dia lagi bagus daripada BMW, Lexus tau. Ini boleh tak? Sama tak? Ini rasa macam keras sedikit. Kenapa Pelik. Okey. Dia kena tempat yang ngam, dia kena dekat bahu sini. Kalau aku dekat lengan, dia tak boleh dekat bahu. Okey. This one is still as good. Still rank number 1 to me. Kalau nak kata dari segi design luaran, basically there's not much of a difference. Rim dia, of course, sebab rim nak EV efficiency bagaikan. This one, I can guess, sebelum aku ketuk pun aku tahu ini adalah plastik. Bukan. Sekejap. Plastik. Okay. So this one is just the plastic cover to reduce the drag yang akan berlaku dekat bahagian dalam ini. So the air just flow sahaja macam tu kan. Memberikan better efficiency because this one is an EV and petrol. EV and petrol. Boleh buka ke? Bukankah kereta dah unlock? Kereta lock. Nasib baik ada butang ni. Bolehlah buka kan. Yang besar ini adalah dia punya EV charger, yang di mana ada penutup, yang di mana hujan sikit air akan masuk walaupun tutup macam tu Lepas tu kita buka. Ini adalah dia punya AC DC charging. Cara dia adalah yang jenis yang tergolek macam ini, dan kedua dia adalah jenis tarik yang ada flap dekat sini, nampak ni. Ni ada sedikit flap dekat sini lah. Dia punya indicator dekat sini. Merah lah, biru lah, hijau lah, semua dekat sini lah. Charger dia semuanya tak ada tulis kat sini. Okey, cun. Kenapa tak boleh buka? Tak apalah, nanti kita tulis lah. Apa lagi? Ni. Ada sedikit strap dekat sini. Ada sedikit design elemen yang sama seperti headlamp Jayco signature dia. Macam sedikit checkered dekat sini kan. Very, very nice. I still, until today, as of this filming, yes, the best selling China car di depan mata korang. Tetapi yang petrol variant, yang EV variant, EV variant, PHEV variant tak tahu lagi. But this is the car and this is the look lah. Sebab rupa dia pun tak ada beza sangat kan. Manalah tahu adalah sedikit dia punya entahlah blue accent dekat sini ke kan. Melambang dia sedikit lah. Sebab dari depan macam tak ada beza kan. Dari atas pun
macam tak ada beza kan. Lepas tu sini pun, oh this one is different. Yes, this one is, the design is dia bulat sedikit kan. Kalau yang petrol variant petak kan. Okay, apa lagi? Tak ada lah. Kalau ini gloss black kan handsome kan. Ui, kalau ini garang jahat babe, ini gloss black kan. Apa? Sebab seluruh kereta dah ni semua dah gloss black dah. Pillar-pillar ni semua gloss black dah. Ini pun gloss black mate. Malangnya, even though at the PHEV variant pun tak ada butang untuk buka dari passenger. So, contohlah korang dah macam aku sekeliling, walaupun aku dah set walk away lock and unlock kan, aku walk away dan aku patah balik, dia unlock tak? Tak, sebab aku dah keliling sangat lama kan. So dia biasa dah kelang kabut. So to unlock is boleh pula engkau. So to unlock only on the passenger side and is button mode lah. Itulah malang sikit. Kalau boleh dia bagi dekat bahagian passenger pun boleh kan. Okey, kita nak masuk ke dalam sebab disebabkan ini adalah kereta yang di mana aku boleh meraba dengan environmental friendly. Okey, nampak ni. This one is the ACC tau. Satu benda lah, sebab yang ni tak ada push start button kan. So macam mana pula korang nak hanya on electronic sahaja? Kalau kita biasa kan, electronic kita tekan push start one sekali tanpa tekan brake, kita push start, dia akan on electronic, on aircon, on radio kan. Itu adalah kereta kita kan. Kalau ini macam mana kan, tak ada push start. Korang tekan brake ringan je, sebelum dia ada tulis ready dekat sini, ini semua dah on, maksud dia electronic mode. Electronic mode maksud dia aircon boleh on, dan maksud dia aku boleh tiup aircon. Gitu. But I still don't like lah. Tak kisah engkau jenama kereta apa, kalau setting dekat aircon dekat skrin, aku memang boleh tak bagi tahu aku satu kereta ataupun seseorang yang di luar sana yang jujur dia orang suka screen controls. Bagi tahu aku, komen dekat bawah. Aku rasa nak on lah ke tak perlu kot, sebab sekarang dia run on battery. Itu yang bestnya kalau aku raba kereta electricity ataupun EV kan. This one is considered half EV kan. So okay, now the steering is basically the same. It's all this kind of button. Button dia very familiar lah. It is very Cherry punya style. Cherry pun dia punya button pun macam itu. Now one thing I've noticed lah di sini dah minimalist lah. Cantik lah bagi aku. Aku tak tipu lah. Dia punya door panel dah jadi lebih elegant lah. Kalau boleh dipilih, aku pilih door panel yang inilah. Walaupun yang itu pun handsome, tapi this one suddenly when this one comes into the play, dia memberikan a different style, a different look and a very clean look lah. Nak cuci, nak basuh pun nampak lebih simple, lebih clean kan. Ni pun rasa dia sedap lah. This one feels quality lah. Kemudian ni dia macam si Proton Imas dah, ataupun basically the China kan. Dia terbalik tau. Contoh kan, ni dah nak aku nak turunkan. Aku tarik ke bawah sebab aku nak turun kan. Tarik ke bawah. Tak boleh. Gitu. Dia kena tolak ke atas. Barulah dia buka dia punya window. Kan? Jadi yang itu korang kena biasakan diri lah. Lepas tu apa lagi? Because this one dah minimalist, macam mana korang nak control tu? Side mirror. Kan, side mirror dia pun di bahagian sini tuan-tuan. First pergi ke setting, alamak, sebab ni kan ni nampak pre switch on, jadi aku kena tekan brake. Dah ready, nampak sini semua dia punya sensor semua hijau-hijau semua. Okey, baru boleh. Oh macam tu mana tadi ni kot. Ni rear mirror adjustment. Rear mirror boleh lah ni, nampak. Then dia akan menukarkan dia punya, sebab ini touch sensitivity, jadi dia boleh anytime on the spot tukar dia punya setting, dia punya controls dekat sini tau, dia punya functions dekat sini. So now this one, so apabila dah in this screen, aku boleh toggle aku punya ni, nampak tak, side mirror, nampak, aku tekan dia akan gerak. Korang bayangkan something to many cars nowadays is actually a very simple function, tetapi dia dah membuatkan dia punya setting dekat bahagian sini. Aku tahu kau mungkin dah set sekali tu, kau takkan set dah. Tetapi kalau kereta ini dibawa oleh orang ramai kan, ketinggian dia punya view semua lain kan. Takkan kau nak setiap kali set kan pening kan. Lepas tu nak set tu pun dia bukan instant tau, dia makan masa juga, dia tak laju lah, because maybe the signal from here need to send to there, macam tu kan. Itulah buat macam mana safe. Jadi ini adalah aku punya setting. Gear knob dia seperti aku mention tadi, seperti Mercedes Star dekat belah kanan, jadi korang toleh-toleh. Lepas tu kan, lepas tu ni, korang tekan P je, dia tak ada electronic parking brake. Tuan-tuan dan puan-puan nak tekan push start pun tak ada, electronic parking brake pun tak payah bagilah kan, senang kan. Tekan je P, dia dah P.
Lepas tu nak jalan, tekan di jalan. Tapi dia ada juga dia punya manual mana dekat sini. Ni. Nampak tak? Dia ada juga EPB actually is on screen. Bayangkan EPB on screen. Tak tahulah. Touch wood lah kan. Kalau screen mampus tak kata korang. Anyway lah, touch wood lah. So far tak ada lagi case yang tiba-tiba screen ni mampus lah. Screen dia so far so good lah, quite performing. Kau turun balik. Ni apa lagi aku nak tunjuk? Ni kan adalah dia punya on and off ataupun kita punya push start button lah dekat screen lah, yang di mana actually seperti aku demo tadi sebenarnya tak perlu. Kalau korang nak manually dekat kereta, dalam kereta, tekan je ni dia akan off lah. Aku tak nak, aku nak aircon, aku tunjuk je lah ada button dekat sini. Kemudian ada central locking sini ada, sini pun ada, ni sini pun ada actually. So it's actually dua lah. Lepas tu dekat sini pun ada DP auto hold lah sekiranya korang nak. Lepas tu ada banyak-banyak lagi lah, apa-apalah. Lepas tu ni volume dekat sini. Volume dia dekat sini, ataupun dekat sini pun adalah kau nak toggle kan. Aku rasa aku tak nak memboringkan korang dengan feature-features dekat screen ini lah, sebab banyak benda lagi aku boleh cerita tau. Dia punya ambient light boleh cerita, dia punya safety feature boleh cerita, banyak lagi lah. Okay, anyway, we skip that. Ini boleh. Lepas tu screen dia pun adalah sama seperti petrol variant ni, semua sama, tapi display dia adalah additional benda-benda untuk EV kan. Kemudian ni ada heads-up display, tapi tak tunjuk, tak tahu kenapa. Ini speaker dia, ini semuanya sama seperti di petrol variant, tetapi sini ada sedikit design element dekat sini. Kemudian panel sini pun dah ubah jadi minimalist, tak ada gear, tak ada electric parking brake, semua tak ada. Ini auto adalah aircon tau, aku tekan dia akan jadi aircon, tapi dia auto mode lah, tapi dia keluar dari screen ni, so senang untuk korang adjust dekat sini lah. That is technically aircon button jugalah, sebab korang tak perlulah toggle dekat sini kan. Ni toggle dekat sini kan. Kemudian ni mode dia, mode dia sama, dia makan masa sikit dan juga dia akan jerit lah, tapi dia jerit dia tak kuat tau. Ke sebab volume dia tak kuat? Adalah dekat sini central lock, dekat sini ni semua EV. Ini EV adalah fully battery, HEV adalah a mix lah, kedua-dua sekali. So basically your daily mode is basically this lah. Jangan hari-hari guna EV mode. Kalau korang sikit-sikit tu pergi pasar tu boleh lah. Kalau tidak memang makan bateri korang kena charge lah kan. Yang itu aku belum cerita lagi. Itu kita nanti cerita lah. Kita cerita dulu di interior. Ini aku sangat terlalu very much appreciated, suka, sangat suka. Kenapa tak semua kereta bagi jenis yang pembuka macam ini? Sebab kalau pembuka yang jenis yang buka ke atas, biasa, basically all cars, kalau dia buka macam itu, memang tengok contoh aku ni kan, kalau hanya passenger nak ambil barang, aku tangan tengah drive kan, letak dekat sini tangan kan, buka je lah, ambil barang, ambil lah kan, tak mengganggu aku tengah driving, aku tengah relax kan. It's actually a very functional punya armrest opener. Kenapa tak semua kereta design macam ni kan? Aku pun pelik lah. Tapi dalam dia is basically kosong. Ada sedikit corong tu macam si Cherry, dia curi aircon dekat bahagian central, lepas tu dia keluarkan lubang, lepas tu sini akan rasa sejuk. Rasa sejuk weh. Okey, apa lagi dekat sini? Atas sini ni, ni bapak berat weh. Berat, bapak tebal weh. Bukankah kereta-kereta sekarang makin hari makin slim, makin nipis, makin handsome, tapi ni macam makin hari makin gemuk pula kan dia punya ni, dia punya frame dekat sini. Boleh buka kah? Entahlah, ni macam gemuk sikit. Ini ada dashcam tak nampak? Ada dashcam, letak je micro SD, ada dashcam dekat sini. Oh ya, ni tadi tak tunjuk. Ni, aku nak tunjuk screen lagi. Memang banyak benda dekat screen tau sekarang. Okay, first of all, ini adalah dia punya 360. Belanja sedikit. Dia punya resolution is okay. It's basically the same as di Jeku, dia punya J7 kan. This one nampak tak? Kereta dekat situ. Ni kereta dekat sini. Nampaklah sikit. Tak adalah clear sangat kan. But okay lah. Boleh gunalah. Ni boleh pusing-pusing. Nampak? Okey lah, dia punya speed pun nak guna tu pun not bad lah, not bad. Not the same as the full EV kereta lah. Ini adalah dia punya tu lah, dashcam aku cerita kan, tapi tak ada letak memory card, jadi dia tak ni kan. At least dia ada built-in. That is very good lah. Apa lagi Android tu, apa CarPlay, map ni semua bagai-bagai lah. But it's actually a very simple main menu tau. Benda-benda semua ni je, tak adalah tak ada App Store. Ni bukan Android. Jadi tak ada App Store lah. Kemudian belah bawah sini pun ada USB. Lepas tu ada 12 volt dekat sini. Lepas tu sini pun ada ruang aku letak beg kuning aku dekat sini. Sangat luas lah. It's very standard. Untuk Jeku juga memang dia jadi macam ni. Tapi ada sedikit, sebab di sini kan ada sedikit stitching, bukan stitching, ada sedikit macam lining dekat sini. Jadi kalau keluar masuk tu, aku rasa akan rubber dekat lining sini akan tertanggal lah. Hati-hati lah ya. Lepas tu sini dia basic comfort, semuanya is basically the same as J7. Bagi aku tak ada masalah. Memang dari J7 pun dia kerusi pun adalah selesa lah. Pergi
pergi ke belakang pula tu. Oh, jap. Atas sini belum belanja. Lampu putih, kecil semuanya sama. Lepas tu sini pun boleh buka. Sunroof dia very lepas. Oh, it's not one touch. Okey lah, buat macam mana lah kan. Kalau one touch lagi bagus lah. Aku suka one touch lah. Aku tak nak apabila aku nak buka tu tak mungkin. Tutup boleh. Cuba buka. Buka boleh. Alah, JR bodoh. Okey. Ni lampu boleh, ni semua okey. Ni pun ada sama. Aku rasa apabila aku buka, tu nampak. Kan? Boleh dengar bising dekat sini kan, sebab ni sound insulation dia too good lah. Ini adjuster atas bawah, depan belakang, semua elektronik lah. Lepas tu ni lambar apa benda semua okey lah. Tapi cumanya ni je. Alamat tu dekat sini, Chery Corporation Malaysia. Ini sepatutnya biasanya kereta-kereta kita letak stiker untuk dia punya tire pressure kan. Tapi tire pressure dia dekat belah passenger. It's just a little details kan. Actually boleh je kau letakkan sebab by the way, because this is CKD Malaysia tau. Basically parts they put here then they assemble here kan. So technically speaking is assembled locally. So actually the sticker korang boleh je minta korang letak je stiker dekat sini, because that is where it should be kan. Takkanlah aku nak pergi ke sana lepas tu kau nak letak kan. Ataupun korang dah hafal. Korang hafal tak korang minta pressure untuk step kereta? Kalau korang ada 4 biji kereta, korang hafal tak? Aku tak hafal lah. One thing aku lupa. Ni buka boot. Ini adalah dia punya buka, dia punya fuel cap tau. Okay, I think one thing that is actually aku rasa lah is the safety feature tau. Sebab apabila kita buka ni, this one is automatically we know that is the EV charging punya bahagian kan. Jadi apabila kau nak buka petrol pula, korang kena ingatkan diri, kena tekan button baru dia buka. Buka. Nah, macam tu. Jadi korang takkan confusekan diri lah. Dan juga korang kena sentiasa ingatkan diri, bahagian kiri adalah korang punya petrol, bahagian kanan adalah korang punya EV. Nanti apabila korang parking salah tu, seperti aku cerita tadi, nanti korang akan pusing balik kan satu round. Tak apa, pakai EV jimat kan. Jadi aku nampak dia ada blue highlight kat sini tau. Little attention to detail. Very interesting. Sekarang aku nak pergi ke bahagian belakang pula. Door panel dia dahulu. Immediately that caught my attention is this. Very cetek. Letak botol, golek, jatuh kena kaki orang kan. Kenapa tak atas sikit? Kalau atas sikit nanti botol tak boleh masuk pula kan. Boleh masuk tapi sebab ni coverage dia kecil pula kan. Macam-macam lah. Ni Sony speakers, kepada tak tahulah. Ini semua okey. Ni standard lah. Ini pun terbalik juga. Nampak? Ke atas adalah ke bawah. Kena hafal lah So, ni pun sama. Lepas tu sini, ni. Ini adalah antara headrest yang very seldom tengok, yang jenis dia rupa dia macam itu. Biasanya flat kan. Tapi ini macam apa? Macam pillow macam tu kan dia design kan. Ini semuanya okey sama. Ini pun ada kejongkitan dekat sini pun sama. Okey, kita masuk dahulu. The seating kan disebabkan kefahaman aku bawah sini ada petrol. Apabila ada petrol tu, bagi aku ingatkan dia akan kejongkitan sedikit, tapi tak tahu. Mungkin disebabkan bateri dia kecil lah. Jadi kejongkitan dia tak ada sangat, ataupun is basically the same as the normal J7. And the seating comfort pun rasa okey. Not too bad lah. Depan aku poket punya poket. Cukup lah poket ni. Ni semua pun poket lah. Lepas tu sini pun okey, tak ada masalah. Ni ada power seats lah. Boss seats lah. Boleh adjust lah dari sini. Nak kacau depan orang pun boleh. Nak adjust sendiri pun boleh. Pandai-pandai lah. Lepas tu sini pun gloss black kepada Jayco owner di luar sana. Hati-hatilah. Cocok tu nanti terkena dekat tepi-tepi ni nanti calar kan. Ini ada dua lah, Type C dengan normal. Sini kosong sebab sini dah kosong sebab nak letak ruang bahagian sini kan. Dan nampak tak ada sedikit fog dekat sini sebab dalam dia sejuk. Dia curi aircon. Jadi sini akan dapatkan dia punya fog kan. Kemudian ni rasa dia sangat-sangat flat. It's very comfortable. Dan aku rasa itu sajalah. This one is already black colour. And that is already black colour. Aku baru notice. Kepada yang tak tahu, dulu J7 ada CKD CPU kan. Di sini warna cream. Sekarang dah hitam terus. Jadi dia this one tak ada masalah CKD CPU dah. Actually tadi kan with my little short drive kan, dan juga this is technically not my first time mengalami J7. This one is basically the electrified version of the J7. Yang J7 dulu pun aku pernah test drive. Semuanya overall for the car, for the price, by the way this price is actually not over sangat. 158 sahaja tau. It's actually quite a good price for a PHEV of this spec, of this caliber punya kereta tau. Bayangkan yang di mana diorang test kereta ni boleh mencapai 1000 lebih kilometer, which I believe
I believe if you do that on a city drive, memang tak dapat. Aku berani sumpah tak dapat punya. Mostly if you doing a highway cruise lah, sebab boleh convert dan apabila low speed boleh jimat, itu kan macam hybrid kan, pusing-pusing kan, nak electric motor ataupun petrol kan boleh pusing-pusing. That's why boleh achieve that numbers. Basically normal EV tak boleh, bateri kena besar. Normal petrol tak boleh, kena petrol tank yang besar ataupun petrol engine yang kecil, sebab kecil jimat minyak kan. This one is a mix of both, so boleh capai. Tetapi disebabkan ada both itu, that's why you need to change your lifestyle habit a little bit with this car. Basically not a little bit, basically you are buying an EV car. Sebab dia punya EV battery basically needs to keep charge dan dia punya capacity adalah kecil. Apabila aku dengar dia punya battery capacity tu 100 lebih kilometer sahaja, dia mengingatkan aku apabila kita menggunakan battery tu, ya mungkin when you highway cruise petrol engine akan kick in, so tak guna sangat battery tu. Tetapi apabila battery tu low, you still need to charge and you cannot keep it at low or basically none. Korang ingat, oh tak apalah aku tak ada bateri, aku guna petrol saja, jalan. Tetapi for lithium battery, you cannot keep it low, you cannot keep it empty. Ia akan affect dia punya battery life, dia akan degrade dia punya battery tau. So basically you still need to charge. Tak kisahlah nak charging luar ke, charging dalam ke, you still need to charge. So you need to take into consideration, kena jaga dua-dua. Petrol kena letak, EV kena letak kan. Tapi kepada korang di luar sana yang dapat adaptkan your lifestyle to this car, is actually a very competent car lah. Overall tengok, aku masuk je, tak ada push start button, terus on, terus jalan dan boleh mencapai kilometer yang tak ada kereta biasa yang boleh capai dengan harga ini. Tuan-tuan dan puan, J7 PHEV ataupun kereta yang lain, adakah kereta yang lain? Macam tak ada. Tuan-tuan dan puan, itu saja daripada aku. Kalau berminat boleh contact JR. Itu saja daripada aku. Thank you very much. See you in my next video. Ciao.